Kalau kata pace kita 7 je. Jangan macam kita dah 7 terus 6 5 sebab kita kurang training kan. Itu boleh jadi high tech. Macam kita ni kalau berlari kita rasa macam kita punya jantung lagi laju kan. Kita berhenti. Ada setengah orang tu dia kata kalau rasa laju tu teruskan lagi. Ya, betul. Lagi. Betul ke? Betul. Ya. Sebab kalau berhenti nak sambung lari balik dia takkan support. Sebab nanti dia lagi kita tak boleh nak buat. Maknanya kita dah letak sampai sini je. Sampai situ. Jadi masa berlari tu kalau boleh jangan stop. Teruskan. Teruskan. Selagi mana kita boleh bernafas walaupun jantung kita masa tu dah laju. Cuma jangan push sangat lah. Ikut kemampuan pace kita. Kalau kata pace kita 7 je. Jangan macam kita dah 7 terus 6 5 sebab kita kurang training kan. Itu boleh jadi high tech. Jadi kita kena tahu kemampuan kita lah, kemampuan diri sendiri. Tak perlu nak tunjuk kita yakin kita boleh laju, tak boleh. Jadi sekarang ni kita kena konsisten je. Jaga stamina tu. Yang penting everyday ada lari.